Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kumpulan kami akan berkongsi kaedah latihan yang boleh dilakukan untuk satu sesi dalam fasa persediaan bagi permainan lempar cakra. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ahli kumpulan saya, iaitu saya sendiri, Atikah Amira binti Ahmad Farid Tarmizi, dan dua orang lagi ahli kumpulan saya, iaitu Farah Nur Atila binti Asmadi dan Muhammad Nazim Haikal bin Muhammad Nasir. Pengenalan. Fasa persediaan bagi acara lempar cakra bertujuan untuk membina asas kecergasan umum sebelum atlet menjalani latihan teknik yang lebih spesifik. Latihan dalam fasa ini memberi tumpuan kepada peningkatan kekuatan otot, daya tahan, kelenturan serta kestabilan teras bagi menyokong pergerakan lemparan yang berkesan dan juga untuk mengurangkan risiko kecederaan. Objektif. Yang pertama, untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot bahagian atas dan juga bawah badan. Objektif yang kedua iaitu meningkatkan kecergasan kardiovaskular pada tahap sederhana. Seterusnya untuk mengukuhkan otot teras dan kestabilan badan. Dan yang terakhir untuk memperkenalkan asas pergerakan putaran pinggang dan juga bahu untuk lempar cakra. Baiklah, seterusnya saya akan sambung pula kepada kaedah. Kaedah latihan yang digunakan ialah latihan LITA, iaitu circuit training, di mana murid bergerak dari satu stesen ke satu stesen dalam tempoh masa tertentu. Kaedah ini membolehkan beberapa komponen kecergasan seperti kekuatan, daya tahan otot, kelenturan dan koordinasi dilatih serentak dengan intensiti sederhana yang sesuai untuk fasa persediaan. Okey, baiklah, seterusnya kita akan bergerak pula kepada kekerapan, di mana latihan dijalankan 3 kali seminggu, contohnya Isnin, Rabu dan Jumaat. Dalam tugasan ini, kami membentangkan satu sesi latihan yang lengkap sebagai contoh bagi fasa persediaan acara lempar cakra. Seterusnya, masa dan tempoh. Kami membuat pecahan dalam satu sesi, di mana tempoh satu sesi latihan adalah 60 minit, di mana pemanasan badan 10 hingga 15 minit, latihan utama iaitu latihan LITA 30 hingga 35 minit dan penunjukan badan 10 minit. Okey, baiklah, bahagian terakhir untuk saya adalah intensiti, di mana intensiti latihan adalah pada tahap yang sederhana. Contohnya, murid bernafas lebih laju dan berpeluh, tetapi murid tersebut masih boleh bercakap dengan ayat yang pendek. Yang kedua, anggaran skala kadar usaha iaitu RPE sekitar 5 hingga 6 daripada 10. Dan yang terakhir, beban latihan menggunakan berat badan sendiri dan bola ubat ringan iaitu medicine ball adalah 1 hingga 2 kilo. Bagi satu sesi latihan fasa persediaan acara lempar cakra, struktur latihan dibagikan kepada 3 bahagian iaitu pemanasan badan, latihan utama dan penunjukan badan. Untuk pemanasan badan selama 10 hingga 15 minit, murid melakukan larian perlahan keliling gelanggang diikuti dengan regangan dinamik seperti hayunan tangan, pusingan bahu dan pinggan, high knee serta side lunge. Seterusnya ialah latihan utama iaitu selama 30 hingga 35 minit mengikut kaedah latihan LITA. Terdapat 6 stesen iaitu squat, wall push up atau push up, Russian twist, lempar tangkap bola ubat, lunge ke hadapan dan plank. Setiap stesen dilakukan selama 30 hingga 40 saat dengan rehat 20 hingga 30 saat dan diulang sehingga 2 hingga 3 pusingan. Akhir sekali penunjukan badan selama 10 minit yang terdiri daripada jalan perlahan dan regangan statik bahu, lengan, pinggang dan paha dan betis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi ini kumpulan kami akan menerangkan tentang fasa persediaan bagi aktiviti lempar cakra. Baiklah, kumpulan kami terdiri pada 3 orang iaitu saya sendiri, Muhammad Nazim Haikal bin Muhammad Nasir. Saya Atikah Amira binti Ahmad Farid Tarmizi. Saya Farah Nur Atila binti Asmadi. Sebelum kita memulakan aktiviti pertama, kita akan buat pemanasan badan terlebih dahulu. Iaitu kita akan berlari perlahan dan membuat regangan dinamik.
Baiklah, selepas selesai berlari keliling padan sebanyak 3 kali, kita akan buat regangan dinamik. Okey. Yang pertama, kita akan buat hayungan tangan sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas tu kita akan buat pusingan bahu sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seterusnya kita akan buat pusingan pinggan sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas tu kita akan buat height ni sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Seterusnya kita akan buat side lunge sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, baiklah, itu sahaja untuk regangan dinamik. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada latihan utama di mana latihan ini mempunyai 6 stesen. Jom kita pergi kepada stesen yang pertama. Okey, pada stesen yang pertama, kita akan melakukan squat sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baiklah, pada stesen yang kedua, kita akan melakukan wall push up sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu sahaja. Okey, baiklah. Untuk stesen yang ketiga, kita akan buat Russian twist tanpa menggunakan beban ataupun medicine ball sebanyak 8 kali. Baiklah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu saja. Okey, baiklah. Untuk stesen yang keempat, kita akan buat aktiviti tangkap medicine ball secara putaran pendek. Okey, baiklah. Boleh tunjukkan? Aktiviti ini dilakukan sebanyak 8 kali secara berulang. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, itulah yang aktiviti yang dilakukan untuk stesen yang keempat. Okey, untuk stesen yang kelima, kita akan melakukan aktiviti lunge ke hadapan sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu sahaja. Jadi kita pergi kepada stesen yang terakhir. Okey, bagi stesen yang terakhir, kita akan melakukan aktiviti plank iaitu 5 saat, rehat sekejap dan sambung 5 saat lagi. Jadi boleh tunjukkan contoh. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Rehat. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Itulah contoh aktiviti untuk stesen yang terakhir. Baiklah, sebelum menamatkan aktiviti, kita akan buat penyejukan badan terlebih dahulu. Kita akan buat jalan perlahan keliling padan sebanyak 3 kali.
Setelah selesai kita berjalan perlahan, kita akan buat rekanan dinamik. Okey, yang pertama kita akan buat pusingan bahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seterusnya kita akan buat pusingan tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kita akan buat peha dan betis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seterusnya kita akan tarik nafas sebanyak 3 kali. Okey, yang pertama. Kedua. Dan yang ketiga. Bagi memastikan intensiti latihan terkawal, murid memantau kadar nadi semasa latihan. Anggaran kadar nadi maksimum dikira melalui formula 220 tolak umur. Bagi murid berumur 17 tahun, 220 tolak 17 sama dengan 203 denyut tan seminit. Dalam fasa persediaan, kadar nadi sasaran ialah 60 hingga 75% daripada kadar nadi maksimum. Jadi jumlah intensiti adalah lebih kurang 120 hingga 150 denyut tan seminit semasa melakukan latihan lita. Ini bermaksud latihan dilakukan pada intensiti sederhana, bukan terlalu ringan atau terlalu berat. Secara keseluruhannya, sesi latihan fasa persediaan ini memberi tumpuan kepada pembangunan kecergasan umum melalui latihan lita yang sistematik. Latihan ini membantu meningkatkan kekuatan otot, kestabilan teras dan kecergasan kardiovaskular sambil membentuk pola pergerakan yang diperlukan untuk lempar cakra. Dengan perancangan yang teratur dan mengikut prinsip latihan, murid akan lebih bersedia sebelum mempelajari teknik lempar cakra yang sebenar. Okey, baiklah, untuk video lengkap aktiviti ini, saya akan tunjukkan cara bermain lempar cakra dengan betul. Okey, baiklah. Perhatikan. Semasa lempar tu kita akan buat pusingan 360 darjah. Jadi selepas pada 60 tu kita akan lempar je. Okey, itu saja.